Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan projek pasaran B2B untuk Duria Global Sendirian Berhad. Bersama-sama saya dalam kumpulan ini ialah Nazam Zilawani Musa, saya sendiri Roslaili Mat Lazim dan Farhanah Muhammad Khair. Kami bertiga akan berkongsi strategi perniagaan ekspor durian premium ini dengan lebih mendalam. Saya serahkan pembentangan kepada Nazam Zilawani untuk memulakan pengenalan syarikat. Dipersilakan. Pengeluaran pengeksportan produk durian premium Malaysia ke pasaran antarabangsa. Syarikat ini ditubuhkan bagi memenuhi permintaan global yang semakin meningkat terhadap produk durian berkualiti tinggi dan premium seperti Musang King, D24 dan Blackthorn. Kecanggihan teknologi pada masa kini dalam pemprosesan makanan dan platform e-dagang global mendorong syarikat untuk menjadi salah satu pembekal utama produk durian sejuk beku kepada pelanggan perniagaan di seluruh dunia. Duria Global Sendirian Berhad mengamalkan model perniagaan business to business, iaitu syarikat menjalankan urusan niaga secara langsung dengan organisasi atau syarikat lain dan bukannya pengguna akhir. Pelanggan di sasaran syarikat sendiri terdiri pada pengimport makanan, pemborong, pasaraya, pengilang makanan berasaskan durian serta rangkaian peruncitan antarabangsa. Model B2B dipilih juga kerana mampu meningkatkan kecekapan operasi, memudahkan pengedaran dalam kuantiti yang besar serta memperluaskan pasaran ekspor melalui kerjasama strategik dengan pengedar dan pengimport di negara sasaran. Global Sendirian Berhad juga menggunakan Alibaba.com sebagai platform e-dagang utama untuk memasarkan durian sejuk beku ke pasaran antarabangsa. Sebagai platform B2B terbesar dunia, Alibaba.com membantu syarikat meningkatkan penjenaman produk, mendapatkan pembeli global serta memudahkan urusan niaga ekspor secara bukan. Durian secara quick freezer. Yang pertama, penerimaan buah-buah durian. Yang kedua, sortasi dan pembersihan. Buah durian akan dibersihkan dan dipotong dan dibuat pengupasan. Isi-isi durian akan diasingkan, diletakkan di dalam tray dan di pra pendinginan. Proses quick freezing di bawah suhu 30 darjah Celsius dan penyimpanan sejuk beku di bawah 18 darjah Celsius. Seterusnya dan akhir sekali, pengemasan dan pengedaran. Produk isi durian tersebut akan di-vacuum, dilabel dan tersedia untuk diedarkan di pasaran. Pertanian yang semakin berkembang dan menjadi penyumbang penting kepada ekonomi negara. Dan dengan peningkatan permintaan global khususnya daripada China telah menyumbang kepada pertumbuhan ekspor durian Malaysia serta membuka peluang kepada syarikat tempatan untuk memperluaskan pasaran luar negara. Perkembangan teknologi pemprosesan makanan penyejuk bekuan seperti individu quick freezing IQF turut membantu industri durian berkembang dengan membolehkan isi durian mengekalkan rasa, aroma dan tekstur walaupun disimpan dalam tempoh yang lama. Teknologi ini memudahkan penghantaran produk ke pasaran antarabangsa tanpa menjejaskan kualiti. China merupakan pasaran ekspor utama durian Malaysia, diikuti oleh Hong Kong, Singapura dan beberapa negara lain. Permintaan yang tinggi terhadap durian premium didorong oleh peningkatan pendapatan pengguna, perkembangan industri makanan serta populariti produk berasaskan durian. Selain itu, kemudahan perdagangan antarabangsa dan sistem logistik yang semakin baik turut menyokong pertumbuhan ekspor. Durian premium semakin meningkat selaras dengan pertumbuhan permintaan terhadap makanan premium yang berkualiti tinggi, selamat dan boleh diperolehi sepanjang tahun. Pengguna antarabangsa kini bukan sahaja mementingkan rasa dan kualiti produk, malah turut memberi perhatian kepada keselamatan makanan, pembungkusan serta penghantaran yang cepat. Pelanggan durian global terdiri daripada pengimport makanan, pemborong, pasaraya besar, pengilang makanan dan pengedar produk sejuk beku. Segmen pelanggan ini memerlukan bekalan kualiti yang besar bagi memenuhi permintaan pengguna di negara masing-masing. Sebagai contoh, rangkaian besar pasaraya di China atau Singapura memerlukan bekalan frozen durian premium secara berterusan bagi memastikan stok sentiasa tersedia kepada pengguna. Bagi memenuhi keperluan pasaran antarabangsa, Durian Global Sendirian Berhad menggunakan teknologi individu quick freezing IQF yang mampu mengekalkan kesegaran, rasa serta tekstur isi durian sepanjang proses penyimpanan dan penghantaran.
Selain itu, syarikat memastikan produk memenuhi piawaian keselamatan makanan antarabangsa melalui persijilan seperti analisis mudarat dan titik kawalan kritikal, Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP, dan persijilan halal Malaysia. Sebagai contoh, pengimport di Jepun dan negara-negara Timur Tengah lazimnya mengutamakan produk yang memenuhi piawaian keselamatan makanan dan mempunyai persijilan yang diiktiraf bagi menjamin kualiti produk. Durian Global turut menggunakan Alibaba.com sebagai platform e-dagang B2B untuk mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan jenama produk serta memudahkan urusan komunikasi dan transaksi dengan pembeli daripada seluruh dunia. Unik bagi Durian Global Sdn Bhd ialah keupayaan syarikat membekalkan durian premium Malaysia sepanjang tahun dengan mengekalkan rasa, tekstur dan kualiti asal melalui penggunaan teknologi Individual Quick Freezing (IQF). Berbeza dengan kebanyakan pesaing yang bergantung kepada musim durian, Durian Global mampu menawarkan bekalan yang konsisten kepada pelanggan antarabangsa tanpa menjejaskan kualiti produk. Selain itu, syarikat hanya menawarkan 3 jenis durian premium yang terdapat permintaan tinggi di pasaran global, iaitu Musang King, D24 dan Black Tongue. Setiap buah yang dipilih daripada ladang yang berkualiti dan diproses mengikut piawaian keselamatan makanan seperti HACCP, GMP dan persijilan halal Malaysia. Bagi meningkatkan capaian pasaran global, Durian Global menggunakan Alibaba.com sebagai platform perdagangan B2B untuk berhubung secara terus dengan pembeli dari seluruh dunia. Pendekatan ini memudahkan urusan ekspor, mempercepatkan proses tempahan dan membantu syarikat membina hubungan perniagaan yang lebih kukuh dengan pelanggan. Cadangan seperti gabungan bekalan durian premium sepanjang tahun, teknologi IQF, pematuhan piawaian antarabangsa dan pemasaran digital melalui Alibaba.com menjadikan Durian Global Sdn Bhd mempunyai kelebihan daya saing yang sukar ditandingi dan mampu memenuhi keperluan pasaran ekspor dengan lebih berkesan. Sisi persaingan, pasaran durian premium semakin kompetitif kerana terdapat banyak syarikat dari Malaysia, Thailand dan Vietnam yang mengekspor produk ke pasaran antarabangsa. Thailand masih menguasai pasaran ekspor durian dunia melalui pengeluaran dengan skala besar, manakala Vietnam semakin berkembang dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kadar ini menyebabkan syarikat Malaysia perlu bersaing bukan sahaja dari segi kualiti, malah dari segi aspek harga, bekalan dan perkhidmatan kepada pelanggan. Selain daripada itu, syarikat membina hubungan jangka masa panjang dengan pelanggan melalui penghantaran yang konsisten, komunikasi yang baik dan perkhidmatan selepas jualan yang cekap. Syarikat juga sentiasa mengikuti perubahan permintaan pengguna di pasaran antarabangsa. Sebagai contoh, pengguna kini lebih cenderung memilih produk yang mempunyai pembungkusan menarik, mudah disimpan dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Oleh itu, Durian Global Sdn Bhd sentiasa menambah baik kualiti produk dan pembungkusan bagi memenuhi kehendak pasaran serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam industri makanan, syarikat yang mampu menghasilkan inovasi mempunyai kelebihan berbanding pesaing. Oleh itu, Durian Global Sdn Bhd sentiasa menambah baik proses pengeluaran, pembungkusan dan kaedah pemasaran bagi memenuhi keperluan pelanggan antarabangsa. Secara keseluruhannya, persaingan dalam industri durian premium dijangka terus meningkat. Namun dengan memberi tumpuan kepada kualiti produk, perkhidmatan pelanggan, inovasi dan hubungan perniagaan yang kukuh, Durian Global berpotensi mengekalkan daya saing dan memperluaskan pasaran ekspor pada masa hadapan. Salam sejahtera pesyarah. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian analisis pelanggan sasaran business to business bagi Durian Global. Kami telah mengenal pasti 4 kumpulan pelanggan utama di pasaran antarabangsa, iaitu pengimport makanan, pengilang makanan, pasar raya premium serta sektor HoReCa, iaitu hotel, restoran dan catering. Kumpulan pelanggan korporat ini mempunyai keperluan spesifik yang sangat kritikal, terutamanya dari segi bekalan yang konsisten, kualiti produk yang tinggi serta penghantaran yang tepat masa bagi memastikan kelancaran rantaian perniagaan mereka. Syarikat kami secara strategik memilih untuk mengamalkan strategi harga premium
penetapan harga ini bukan sahaja mencerminkan kos operasi tetapi ia mencerminkan nilai tambah tinggi yang kami tawarkan. Ini termasuk penggunaan teknologi individual quick freezing IQF, pembungkusan vacuum kedap udara yang unggul serta pematuhan ketat kepada standard keselamatan makanan antarabangsa seperti HACCP, GMP dan ISO 22000. Selain itu, strategi harga kami adalah berasaskan nilai. Kami tahu bahawa pengimport, pemborong dan pengedar antarabangsa sanggup membayar harga yang lebih tinggi demi jaminan bekalan yang stabil sepanjang tahun tanpa bergantung kepada musim buah di samping kualiti produk yang konsisten. Dari segi kedudukan pasaran, Durio Global meletakkan dirinya sebagai pembekal durian premium Malaysia yang paling berkualiti tinggi dan dipercayai di pasaran antarabangsa. Kami membezakan diri kami melalui kebolehkesanan global, rantaian sejuk yang mantap dan ketulinan rasa premium Malaysia. Bagi menarik minat kumpulan sasaran ini, strategi promosi kami dirangka khusus untuk pasaran antarabangsa. Durio Global akan menembusi pasaran menerusi penyertaan dalam pameran antarabangsa, menjalankan aktiviti produk sampling atau pengujian produk serta sesi business matching untuk berhubung terus kepada pembeli berpotensi. Selain itu, kami juga menekankan aspek personal selling dan mengekalkan hubungan awam yang baik melalui strategi public relation iaitu PR. Matlamat utama keseluruhan strategi promosi ini adalah satu, iaitu untuk meningkatkan kepercayaan pembeli global terhadap nama kami. Melangkah ke bahagian strategi pemasaran dalam talian, kami membahagikannya kepada komponen platform dan pendekatan strategik. Antara platform digital utama yang digunakan ialah Alibaba.com, LinkedIn, WeChat serta WhatsApp Business. Kami juga mengoptimumkan kehadiran digital syarikat melalui laman web rasmi, website, corporate, teknik SEO dan periklanan berbayar melalui Google Ads. Gabungan platform ini disokong penuh oleh 3 paksi strategi di digital kami iaitu digital marketing secara menyeluruh, mobile commerce yang mesra peranti pribadi dan social commerce bagi membina komuniti perniagaan yang interaktif. Seterusnya, bagi demografi dan pembahagian pasaran, Durio Global menggunakan pendekatan B2B yang memfokuskan kepada filmografi dan geografi. Dari segi filmografi, sasaran kami ialah pengimport makanan, pemborong, pasaraya premium, pengilang, pemprosesan makanan dan sektor perkhidmatan makanan. Dari segi geografi, kami memberi tumpuan kepada pasaran berpotensi tinggi seperti China, Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Timur Tengah. Dari segi tingkah laku, pembelian kami mensasarkan pelanggan yang mengutamakan kualiti, kebersihan dan pemantauan standard ekspor antarabangsa. Berdasarkan pembahagian pasaran, sasaran utama Durio Global ialah segmen komersial yang mempunyai permintaan jelas terhadap produk durian beku. Kami mensasarkan pengimport makanan dan pemborong, pengilang makanan industri perprosesan makanan seperti bakery dan aiskrim, rangkaian pasaraya premium serta sektor horeca seperti hotel dan restoran mewah. Dengan teknologi IQF yang mengekalkan kualiti produk, Durio Global berpotensi memenuhi permintaan pasaran ekspor bernilai tinggi, terutamanya di China dan pasaran antarabangsa lain. Pasaran ekspor durian sejuk beku global mempunyai persaingan yang tinggi daripada pesaing serantau seperti Thailand dan Vietnam serta syarikat tempatan di Malaysia yang telah lama beroperasi. Namun, Durio Global tidak
bersaing melalui harga murah, sebaliknya menonjol kelebihan produk premium seperti Musangking dan Blackthorn. Teknologi IQF yang mengekalkan kualiti rasa serta pemasaran digital B2B melalui Alibaba.com untuk mencapai pasaran antarabangsa. Durio Global menghadapi beberapa cabaran utama dalam menembusi pasaran global. Pertama adalah persaingan serantau di mana Thailand dan Vietnam yang menawarkan harga lebih rendah. Penyelesaian kami ialah memfokuskan produk premium seperti Musangking dan Blackthorn. Kedua, cabaran utama ialah piawaian import antarabangsa. Kami mematuhi keperluan seperti GACC, HACCP dan GMP melalui kilang yang memenuhi standard ekspor. Seterusnya adalah kos logistik dan rantaian sejuk. Menggunakan lokasi strategik berhampiran Pelabuhan Kelang dan KLIA bagi memastikan penghantaran lebih efisien. Dan last sekali adalah konsistensi bekalan dan kesedaran jenama, di mana teknologi IQF digunakan untuk memastikan bekalan durian premium tersedia sepanjang tahun. Kini kita beralih kepada aspek penilaian strategik syarikat menerusi analisis SWOT. Dari sudut kekuatan, strength, Durio Global memiliki kelebihan teknologi IQF, iaitu penawaran produk premium dan pemilikan pensijilan antarabangsa. Namun, kami tidak menafikan adanya kelemahan weakness seperti kos operasi yang agak tinggi serta faktor pengeluaran yang bergantung kepada musim buah. Dari aspek luaran, terdapat peluang opportunity yang besar melalui platform Alibaba dan trend permintaan global durian yang sentiasa meningkat. Walau bagaimanapun, kami tetap berwaspada dengan ancaman threat luar seperti persaingan sengit daripada negara Thailand dan Vietnam, risiko logistik rantaian sejuk serta perubahan polisi import negara luar. Sebagai kesimpulan bagi pembentangan projek ini, kami sangat optimis bahawa Durio Global mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam pasaran ekspor. Penggunaan teknologi IQF menjadi tunjang utama bagi menjamin kualiti kekal premium. Dengan memberikan fokus yang jelas kepada pasaran business to business B2B antarabangsa, serta disokong kuat oleh strategi pemasaran digital dan platform Alibaba.com. Durio Global terbukti berpotensi besar untuk menjadi pengeksport durian premium Malaysia bertaraf global. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.